Terima kasih, Datuk. Kita... Tuanku. Tak usahlah banyak berkata-kata. Nanti bertambah berat penderitaan tuanku. Baiklah, Datin. Kita ambil nasihatmu. Tuanku? Memang tak berkata-kata terus lah. Tuanku? Tuanku! Pesan terakhir tu tadi tu. Dia dah lah ngandung. Naiknya bang. Tanah depan rumah kan. Pula nak salin ke? Tunggu, Wati, dekat Wati. Dah sampai masa ha? Dekat Baik. Baik. Wati, putera ke puteri? Putera, bang. Oh, putera. Anak lelaki. Itu baru betul apa ni? Betul yang sah tu. Penerus. Itu. Raja Bulu Betung. Mana orang yang aku perintahkan pergi ke lain-lain negeri untuk menyiasat? Tuanku, Patih datang dari negeri Indra. Raja di sana mempunyai puteri. Nilakandi namanya. Cantik rupaman. Umurnya telah meningkat 28 tahun, Tuanku. 28 tahun? Sudah terlampau tua. Belum kahwin lagi? 28 tahun belum, tu dah. Barangkali dah tak laku. Takmu, engkau bagaimana? Ampun Tuanku, Patih baru kembali dari negeri Anta Berantau. Raja di sana punya puteri cantik rupawan Tuanku. Dia belum suami Tuanku. Agak-agak berapa umurnya? Meningkat 10 tahun Tuanku. 10 tahun? Masih anak-anak lagi. Tapi Tuanku boleh tunggu. Sudah, diam! Engkau? Ampun Tuanku, Patih baru saja kembali daripada negeri Tanjung Karang Tuanku. Ya, teruskan. Puteri raja itu bernama Mayang Mas, Tuanku. Mangkubumi, rencanakan surat perminangan dengan segera. Mohon Patih. Oh, Hasan jadi Mangkubumi baru. Saya tak tahu nama dia, saya panggil Hasan je. Kalau tak kan balik Sultan Muda jadi Mangkubumi. Oh, Haji Mahdi. Ayahanda serta bonda dan yang lain-lain ni datang sebenarnya nak berunding dengan anak anda. Kenapa tak perintah saja Patih boleh datang? Tak apalah. Setelah kami semua bermuafakat dan setuju, iaitu anak anda semestinya bersuami. Apa fikiran anak anda? Saat dia dating.
Dengan siapa, Tuanku? Dengan seorang raja besar dan perkasa pula. Raja yang memerintah kerajaan Bangkahulu. Ya. Rangkas? Keturunan Bulu Betung? Di mana anak anda tahu yang dia keturunan Bulu Betung? Sudah menjadi bau mulut rakyat negeri ini, Tuanku. Terutama sekali bagi pihak perempuan. Ya. Tuanku, bunuhlah Patih sekarang juga, Tuanku. Jadi anak anda menolak? Ini berarti kami dan rakyat sekalian akan menjadi mangsa Raja Rangkas itu. Sebab itu, bunuhlah Patih sekarang juga. Supaya negeri dan rakyat tidak akan menderita. Bunuhlah Patih, Tuanku. Jangan menangis, anak anda. Ayahanda hanya menduga saja. Sekarang, ini penghulu dari Kampung Beting. Datuk ini akan melindungi anak anda. Segala-galanya telah diuruskan oleh Paduka Mangkubumi. Terima kasih, Tuanku dan Tengku Permaisuri. Bersiap-siaplah. Dan anak anda mesti menyamar sebagai rakyat biasa. Faham. Disembunyikan Tuan Puteri dia. Ayolah Tuan Puteri. Anak dia. Anak-anak semua. Mari kemari. Okey, saya faham. Ini mungkin anak. Sebelum di antara kamu bergelar sebagai seorang pendekar, Bapak nak terangkan apakah arti pendekar itu yang sebenarnya. Pendekar adalah dari perkataan pandai akal, ya? Pandai akal. Sekarang ni Bapak nak menunjukkan nama-nama dari permainan kita yang berguna untuk mempertahankan diri kita. Bukan sebaliknya, ya? Bukan sebaliknya, ya? Jauh? Apa? Tunjukkan kepada mereka permainan takik bahaya. Tengok sini semua, cara tangannya begini. Ini gunanya untuk pada tempat yang lemah saja, iaitu di sini ataupun di sini ataupun di sini. Tapi kalau di sini kena, urat ni boleh putus ni. Tahu? Faham? Anak sekarang dia. ni permainan cengkam harimau pula. Tengok sini, ya. Apa berlaku dua watak. Ini dia. Ni kalau masuk dalam tulang tu, ya, boleh patah tulang tu begini. Kalau dekat sini, biji mata tu boleh keluar, ya. Jadi, cuba tengok. Cuba rasa sakit tak? Ni dia. Mari semua. Ini terjang maut namanya. Cuba berjalan jauh. Sekarang ni permainan cerut sawa pula, ya. Cerut sawa. Pergi sebelah sana. Cuba. Ya. Tengok sini, tengok sini semua. Ni dia, ya. Tolak sini. Ni kepala tu boleh tercabut nanti tu. Urat-urat ni semua boleh putus. Ni dia tarik dia. Peter Maivia yang selalu guna gerakan. Mari semua sini, mari. Dalam ghosting. Sekarang ni WWF. Bapak nak menunjukkan permainan batin pula, ya. Arti batin tu ialah di sini tak nampak. Pak Clem pun selalu guna. Tetapi di sini terang, ya. Cuba. Bak ikat kepala tu. Aziz Jaafar berlakon dua watak. Okeylah, jadi anak dia. Mina, ambil buluh tu. Kau ambil. Jadi anak raja tadi. Ya. Ya. Bagus. Sekarang mari kembali. Ini adalah ujian kali yang penghabisan sekali bagi seorang yang nak bergelar sebagai pendekar, ya. Seseorang tu hendaklah terjun di tempat yang bahaya ini.
bila dah terjun, kaki mestilah begini ya. Tidak boleh begini. Nah, sekarang Bujang Jauh nak tunjukkan cara permainan ini. Bos. Tengok betul-betul ya. Bujang Jauh nama. Dia ni Tengok lah kalau betul. ikutkan pewaris tahta yang sah. Dah saksikan? Sekarang anak-anak bolehlah berehat ya. Pergi berehat. Dia terpandang dah. Ya, biasa lah ni. Betul. Kebetulan mungkin dia disembunyikan dekat kampung ni, Bujang ni. Roy Samsudin je. Apa yang kau cari? Apa salah rumah ke yang kau masuk ni? Apa salah rumah? Rumah aku dah. Tapi tadi ada orang perempuan. Mak aku pun perempuan juga. Oh, jadi itu mak kau lah? Bukanlah. Ya. Itu sepupu aku. Dia baru saja datang dari kota. Ya. Sakit. Duduk. Tunggal. Ya. Oh, ini mesti. Sudah begini lama aku berkawan dengan kau. Ini mesti terjun tu tak lepas. Boleh dikatakan sejak dari kecil dulu. Kaki tertusuk tu. Aku tak pernah dengar kau ada sepupu di kota. Itulah yang menjadi soal Jauh. Soal apa? Iyalah soal aku tak menceritakan pada kau dulu. Dia ni namanya Mayang Mas. Aduh, manisnya. Apa yang manis? Namanya lah. Namanya. Begini. Dia ni mak sedara bapa aku punya anak. Oh, kalau begitu bukanlah sepupu kau. Jadi apa aku? Mak sedara kau lah. Apa pasal? Kalau dia anak dari mak sedara bapa kau, dia tu jadi sepupu bapa kau. Dan pada kau pula, mak sedara. Dia tu mak sedara kau lah. Salah. Begini. Dia tu sepupu aku. Sepupu dari sebelah mana? Sepupu dari sebelah nenek aku. Nenek sedara kau lah. Salah aja. Aduh. Sakit. Apa yang ditengkarkan tu bapak aku dah balik ni. Dari mana Datuk? Betul lah, saya teka dia. Dari Sekadar kota Ismail. menziarahi keluarga makcik kau ni. Dah lama kau sampai di sini Bujang Jauh? Baru sekejap Datuk. Datuk, perempuan yang di dalam tu siapa Datuk? Itu anak saudara makcik kau. Kan mak punya makcik punya anak. Mak punya makcik. Bukan merepek ni. Anak adik mak engkau bodoh. Ya. Oh, anak adik mak. Anak adik mak yang mana? Jahanam budak ni. Bukankah anak mak busu engkau? Anak mak busu. Oh, mak busu. Busu tu apa, mak? Ni, bapak. Aduh, bengkak sakit dia. Aduh, masuk Jada Sudin je lah awak tu. Tadi emosi je kita tengok movie ni. Sekarang dah lawak dah. Aduh. Ya, sebab keluarga ni dia kena berlakon je. Hai, apa yang dilamunkan tu Bang Tunggal? Oh, Tengku. Tak ada apa-apa, Tengku. Dia tahulah. Inang kita tu sedang masak. Sekejap lagi keluarlah dia. Bagaimana Tengku tahu yang Patik sedang melamunkan dia? Nampaknya Tengku pandai menilik perasaan orang ya. Bukan, kita lali telik. Sila duduk tu, duduk. Marilah kita duduk sama-sama. Tak baik Tengku tak manis dipandang orang. Hai, kita kan bersepupu. Itu hanya rekaan saja. Cik, hanya rekaan duduk juga. Kita mesti lakukan dari sekarang juga. Kalau tidak, orang akan tahu kelak yang kita bukan bersepupu.
Tengku memang bijak. Janganlah bertengku dengan kita lagi. Panggillah nama saja. Ya tak ya juga. Mari kita berbalik pada soal Linang tadi. Abang kasihkan dia ya? Malu pula abang nak cakap. Kalau dah malu, kita cakap soal lain pula. Tidak. Abang tak malu. Ya, memang abang kasihkan dia. Sakit di kaki ni tak seberapa. Tapi sakit di sini. Aduh, Nampaknya abang tak bertepuk sebelah tangan. Wah, nampaknya bertua bapak dan mak abang. Tak lama lagi mereka menerima menantu. Tapi kalau ada yang menghalangnya, bagaimana? Matilah abang. Abang jangan khawatir. Saya boleh menolong. Tapi abang juga mesti menolong saya, boleh? Boleh. Bilang saja tolong apa. Kawan abang tu siapa namanya? Bujang Jauh. Bujang Jauh. Ada apa-apa ke ni? Janji kata nak tolong menolong. Ya, tapi Tengku Peteri Raja kalau ketahuan, matilah patik anak beranak. Itu soal saya. Abang jangan takut. Di mana dia tinggal? Dan apa pekerjaannya? Tinggal di Teluk sana. Tepi pantai. Dia dan bapa saudaranya Pak Jampi tu guru silat. Lelaki perempuan kampung ni banyak belajar di sana. Sudahkah dia beristeri? Belum. Dia macam abang juga, membujang. Gila bayang dah. Aduh sakit. Aduh sakit mati. Aduh. Sekarang Mas pukul Macam mana Bang Jauh? Pukul macam? Dia belajar juga. Gini. Ini yang tangan ini pergi ke sini. Lagi sekali. Macam mana? Macam tadi juga, macam tadi. Ini begini. Sekarang ingat ya. Pergi ke belakang. Baik. Pertama sekali, langkah kaki itu mesti nak dijaga baik-baik. Tahu tak? Aduh, sebenarnya saya nak berhenti. Wati, Suri. Ini sekarang begini. Abang fikir memang dah sampai masanya pecahan langkah 3 ya. Kita mesti menerangkan kepada anak kita tu siapa dia tu yang sebenar. Ya. Kang, Sudin tadi. Patik fikir lebih baik bersabar dulu. Tunggu sampai ketika yang baik. Apa katamu adik Suri? Buat diri saya tak ada halangan apa-apa, Kak. Maksud abang, kalau tidak sekarang, bila lagi masanya kita nak menyempurnakan amanat tuanku tu? Hancur bumi dan langit. Air Ya. laut menjadi surut. Ya. Pukulan sekarang ya. Pukul sini. Bukan sini. Ini hidung mau pakai lama. Sini. Ya, pukul. Ya. Bila begini, kaki mesti masuk begitu. Bila sudah begitu, mula lagi sekarang ya. Mula, pukul. Lari lah. Mas, kenapa Mas menjauhkan diri dari kawan-kawan yang lain? Tidak, Bang Jauh. Mas hanya melepaskan penat dan coba mententeramkan fikiran Mas saja. Oh, gitu. Sekarang Mas di dalam keadaan susah. Kalau ada keredaan Mas, Abang ingin menumpang susah itu. Abang berjanji akan memikulnya bersama-sama. Bak kata orang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Kalau saya menjahit baju guru, Saya jahit lengan bajunya. Cik. kalau saya menjadi burung, Saya jadi ranting kayunya. Sakit pinggang. Dah datang lah. Kau bikin malu aku saja dah. jangan marahlah Bang Tunggal. Oh, yang ni lah yang dia nak tu. Kalau aku menjadi ayam, Biar aku tukang sembelihnya. Nanti dulu Bang Tunggal. Dia boleh betul ni. Oleh kerana perkahwinan aku dengan Putri Mayang Mas tak berapa lama lagi, dari Panglima Toba, aku hendak hadiahkan aguk yang baru saja aku tumpah ini pada bakal isteri aku itu. Kau pergilah bersama-sama pengiringmu ke Tanjung Karang dan sampaikan hadiahku ini. Junjung segala perintah, tuanku. Patik mohon untuk bersiap-siap. Sudah. Ampunkan Patik, tuanku. Tuanku, sementara Patik memerintahkan menjemput Tengku Putri Mayang Mas yang sedang berkelah di Istana Pantai, apalah kiranya jika kita menjamu Panglima Toba serta pengiring-pengiringnya dengan santapan ringan? Molek Datuk Mangku Bumi. Laksanakanlah. Mohon Patik, tuanku. Datuk Bentara, iringkan Panglima Toba serta pengiring-pengiringnya ke Balai Santap. mohon Datuk. Dipersilakan. Yang jadi orang-orang besar istana semuanya geng-geng tu anak boleh potong tu masa dia maju. Mujurlah Paduka Datuk. Cepat memberi alasan yang munasabah. Beta tak tahu apa yang beta nak buat. Jadi, apa yang kita mesti lakukan untuk sekarang ini, tuanku? Ya. Juga. Bagaimana Datuk? Sebab Patik anak ada satu ikhtiar, tuanku. dia dah Serahkan sembunyikan. saja kepada Patik untuk mengerjakannya. Ampun, tuanku. Okey. Sila Datuk. Beta tak berdaya lagi. Ampun, tuanku. Ampun, Tunggu Permaisuri. Anak anda Tengku Putri Mayang Mas, ayah anda ada membawa berita baik dari tunangmu, Raja Rangkas yang di Bangku Hulu sana. Dan ini Panglima Toba, pesuruh dari tunangmu. Dia ada membawa aguk hadiah dari tunangmu, Raja Rangkas. Apa khabar Tengku Putri? Baik, terima kasih, Datuk. Dengan suara tahu dah orang lain Patik ni. mohon keizin tuanku. Patik hendak berkata-kata antara 4 biji mata saja dengan Tengku Putri, kerana ada pesan dari Raja Patik. Silakan. Ya, orang lain. Anak dia dah hantar ke kampung tu tadi ke? Ulah. Beta khawatir melepaskan Panglima dengan Dayang itu. Patik tak fikir sampai ke situ, tuanku. Sebab mereka belum pernah melihat wajah Tengku Putri yang sebenarnya. Silakan duduk, Panglima. Sudahkah sampaikan pesanan dari bakal menantu beta itu? Sudah tuanku. Patik ucapkan ribuan terima kasih. Sungguh puas hati Patik dapat berkata-kata dengan Tengku Putri yang rupawan itu. Sekarang Patik dan pacal-pacal pengiring Patik bermohon diri. Lekas betul nak balik, Panglima? Tak nakkah berhenti berehat sementara dulu? Sebenarnya Patik banyak pekerjaan lain. Lagipun Patik nak menyampaikan kepada Raja Patik yang perintahnya sudah dilaksanakan. Jika sudah demikian, dengan senang hati beta izinkan. Sampaikan salam bahagia beta pada bakal menantu beta. Mohon Patik sekalian tuanku.
Balikkah kita, Panglima Toba? Tidak. Kita akan menuju ke Kampung Puting. Untuk apa, saya tanya? Aku tidak sebodoh engkau semua. Putri yang ditunjukkan padaku itu bukanlah putri yang sebenarnya. Putri Mayang Mas, aku pernah melihat dia dulu. Sekarang dia berada di tempat penghulu Kampung Puting. Tapi tahu dah sekejap lagi. Memang maut lah kau dengan Bujang ni. Bujang jauh ni. Berapa tahun hujan di langit, air di laut masakan tawar. Serindik dadanya biru, diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum. Dah macam ada semalah nak sebut. Cari kutu makan. Wah, sampai dah. Aduh, sudi dah. Di sini rupanya Tengku Putri Mayang Mas bersembunyi, ya? Tengku Putri? Dia tahu lah. Siapa kau? Aku tak kenal. Ini Panglima Toba dari negeri Bangkahulu. Putri ingat kami bodoh, ya? Ayah Tengku Putri telah menukar Putri dengan seorang dayang di sana-sana. Mari ke pantai balik. Aku tak mau. Bujang tak ada tengok. Pergi ya. Ya. Tu dia. Mati ya? Mati lah. Lari, Tengku. Iya. Asyik Saleh kejar. Oh, ya. Dia pandai juga betul-betul. Tahulah loncik. Ini kan kalau kena kejar asyik berjerit. Mana Sudin tadi? Oh, keluar keris lah. Oh, ya. Bagus. Baru betul tak sia-sia belajar. Amat si mati lah. Betul lah saya cakap. Dia datang sini memang cari maut lah dengan Bujang ni. Oh. Kau Parlimen setakat Parlimen sebab raja tu member kau, bukannya Parlimen yang berkelayakan pun. Bukan ikut ujian, ikut apa. Mati lah tu. Baru sampai macam cerita orang putih. Cerita hantu orang putih. Bila dah hantu dah mati semua, pembunuh dah mati, barulah sampai polis. Apa akan jadi pada diri saya, Pak Jampi? Kalau tuanku mengetahui
yang Tengku Puteri Mayang Mas ada membuat perhubungan dengan bujang jauh? Datuk, janganlah gusarkan sangat tentang perkara ini. Biarlah Beta sendiri yang akan bertanggungjawab. Tapi Tengku... Baiklah Tengku bertanggungjawab. Bagaimana dengan Panglima Toba dan orang-orang yang mati dibunuh tu? Soal itu biar hamba yang bertanggungjawab. Datuk, ikut saja. Ikut bagaimana? Toba dari kerajaan Bangkahulu. Rajanya handal dan perkasa. Kerajaan kita takut, maka itu puteri disembunyikan di rumah hamba ini. Kerajaan negeri ini takut? Iya! Hamba tak takut! Engkau ni siapa? Berani berkata begitu? Itulah Tidakkah kau dengar berapa banyak negeri yang sudah ditaklukinya? Apakah dengan jamping kau itu dia boleh dihapuskan? Hambalah penglima lintah dari kerajaan Bangkahulu. Dia. Dan inilah waris sejatinya, Tengku Bujang Jauh. Kalau Datuk nak kenal lagi, itulah Tengku Permaisuri. Inilah Tengku Permaisuri Ratna Suri. Pusara yang berada di rumah hamba itu ialah pusara almarhum Raja Bangkahulu yang telah menjadi korban oleh rangkas penderhaka itu. Hamba melarikan diri bukan kerana hamba takut, tapi hamba nak menyelamatkan tuanku. Ya, tuanku tengah nazak waktu tu. Kerana tangannya telah dipancung oleh rangkas si penderhaka itu. Malangnya, sesampainya hamba di teluk itu, maka jadi hamba telah hilang pedoman. Datuk. Oh, panggil Datuk tu. Maafkanlah hamba, Datuk. Tengku, ampunkan Pakcik, Tengku. Tengku Permaisuri, ampunkan Pakcik, Tengku. Datang dah raja. Bukan. Datuk ni, Datuk Mangkubumi. Duka Datuk, hamba perkenalkan ini Datuk Panglima Lintah yang selama ini telah menyamar diri. Ya. Iya. Iya. Kita masih kenal lagi wajah Datuk. Pula. Walaupun dahulu cuma sekali kita bersua. Oh, pernah semasa jumpa. kita menghantar Ufti. Apa kabar, Datuk? Hantar Ufti. Khabar baik. Terima kasih. Itulah Tengku Bujang Jauh, anak almarhum yang telah menjadi korban oleh rangkas derhaka itu. Ampunkan Pakcik, Tengku. Apa kabar, Datuk? Kabar baik, Tengku. Dan inilah Tengku Permaisuri Ratna Suri. Ampunkan Pakcik, Tengku Permaisuri. Datuk Pengulu, adakah Panglima Toba dan orang-orangnya sampai kemari? Mati dah. Mereka semua telah mati dibunuh oleh Tengku Bujang Jauh. Ya. Jika demikian, bersiap-siaplah kita sekalian menghadap Perang. baginda dan sembahkan apa yang telah berlaku. Ingat siap-siap nak pergi perang. Datuk Mangkubumi, sudah siapkah surat bingkisan yang diusulkan oleh Datuk Panglima Lintah? Silakan Datuk Panglima. Simak. Junjung tuanku. Bagus. Tak lama lagi sampailah bakal permaisuri Beta. Bersiap-siaplah kamu semua. Mangkubumi, belum sampai lagi Panglima Toba dan orang-orangnya? Belum lagi, tuanku.
sampai dah. Rombongan. Tuanku, mengapa sampai begini ramai askar tuanku bawa? Ananda, puteri ayahanda hanya seorang saja. Rakyat ayahanda sangat gembira nak bersama-sama meraihkan perkahwinan. Dia pada nak Kenapa nak serang. Ananda Tahu dah tu. khawatir kerana tak cukup tempat untuk mereka nak tinggal. Perkara itu jangan digusarkan. Mereka akan berpondok di tanah lapang di luar kota ini. Sila Ananda masuk dulu. Tuanku. Jangan bimbang, mereka sedang buat rancangan. Mari kita masuk, Ananda. Mana rumah lama dia? Ya, ni masih rumah lama dia. Tidak berubah ya? Ya. Inang. Yang panggil lah Inang, anak angkat dia. Inang. Ai, tak kenal. Tok Ayah. Tok Ayah. Mancing. Tunggu Permaisuri. Sila masuk. Anak-anak Inang, Tok Ayah. Oh, anak dia. Siapa suamimu? Mangku Bumi Syuherman. Oh, okey. Asal? Si Warman suamimu? Mangku Kahwin Bumi dengan Asal tua ya? tu di mana? Dia sudah lama meninggal, Tok Ayah. No, Malik Sultan Muda meninggal lah. Mangku Bumi lama. Kesian. Tak dapat aku berjumpa dengan dia. Itu mungkin suami Inang pulang, Tok Ayah. Tok Ayah. Baguslah kau dah jadi Mangku Bumi. Makcik, maafkanlah hamba kerana mengawini Inang dengan tidak seizin makcik dan Tok Ayah. Suara macam Aziz Jaafar juga. Tak apalah, Warman. Anak kau pun dah banyak. Sebaliknya, aku ucapkan terima kasih kerana kau telah menjaga keselamatan Inang selama ini. Iyalah. Ampun Tengku Permaisuri. Ini anak kita, Tengku Bujang Jauh. Apa khabar Tengku? Khabar baik. Tuanku telah mangkat sebelum kita melahirkan Tengku Bujang Jauh. Warman, Tok Ayah. Kau masih ingat tak janji-janjiku dulu? Ingat. Bilakah masanya kita akan bertindak? Ya, okey. Oh, selesaikan malam ini juga. Bagaimana kita nak menewaskan dia? Kenapa pula suara ni slow sangat? Iya tak iya juga. Apa yang kita mesti buat sekarang? Wati juga lama memikirkan tentang hal ini. Tiap-tiap yang bernyawa mesti akan mati.
Oleh kerana manusia berasal dari tanah, akan Dia kembali fikirkan ke tanah juga. macam mana nak hilangkan kekebalan Wati, tu. Anak bola betul. jadi dia... Ampun Tuanku dan Tengku Permaisuri. Orang-orang besar kerajaan serta rakyat semuanya. Hari ini adalah hari yang berbahagia bagi kita semua. Kerana tak lama lagi, perkahwinan antara Tengku Puteri Mayang Emas dari Kerajaan Tanjung Karang dengan Teguh Rangkas di Mangkubumi! Biadab kamu menyebut aku ni Tengku. Bukankah aku ni Raja? Ya, faham dah. Potong lagi. Tuanku. Ya. Akulah Zurat yang syah di kerajaan ini. Ya. Sekarang sudah sampai masanya kau akan menerima pembalasan. Engkau berani menentang aku? Engkau penipu! Engkau tak berhak menduduki kerajaan ini. Dia berhak, Rangkas. Tu dia Tengku Permaisuri. Bonda. Rakyat sekalian, kenalkah kamu siapa ini? Permaisuri. Permaisuri. Dia ialah bondaku. Sekarang aku akan menuntut bela di atas kematian almarhum ayahku. Jangan cuba-cuba lah. Dia ada tek. Ini ke yang kau kata kau seorang perkasa? Menikam curi. Panglima lintah boleh. Tetapi ini Tengku Bujang Jauh. Pisang tidak akan berbuah dua kali. Rakyatku, tangkap mereka berdua ini. Oh, tikam dengan mulut. Ya. Jadi buluh lah. Nak balik ke sarang dia. Tak tolong dengan bapak dia, bapak Jin. Tak ada, musnahkan je tempat tu, tabung air tu. Itu sumber kekuatan dia kan kat situ. Nah, datang mengamai dia buat apa? Aduh. Oh, mantap. Ya, mantap, mantap. Mantap. Aku Rangkas. Aku telah bersumpah. Aku tidak akan mati sebelum... Ya. Bakar. Lah, kenapa pula? Abang! Tunaikan sumpahku. Jadi hitam dah. Ya. Saya ingat. Tok Ayah. Dia kalau dah sampai ajar dia cakap benda tu akan jadi warna hitam. Tangkal dia tu. Kalau tak warna putih kan. Ya. Dia tak kena apa pun tapi memang dah sampai ajar dia. Oh, best itu ni, mantap. Habis. Okey, itu tadi movie bertajuk Anak Buluh Betung. Okey, terima kasih kepada Muhammad Ali Muhammad Jafri kerana dah request movie ni. Best, memang best movie ni. Okey, semoga anda semua terhibur dengan reaction saya tadi. Kalau anda suka dengan video-video reaction saya, bantu saya untuk like dan subscribe channel saya. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam next reaction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.